5 keping 5 program atau 1 keping 250 gram, yang mana lebih berbaloi. Dengan bajet sekitar RM122,000, tuan pun boleh dapat emas lebih kurang 250 gram. Tapi emas tu nak dalam bentuk 1 keping 250 gram atau 5 keping 50 gram. So kalau tuan puan plan nak jual semua sekaligus, contohnya nak selesaikan hutang, buat deposit rumah atau guna untuk dana pencen, gold bar 250 gram lebih sesuai sebab spread lebih rendah, iaitu sebanyak 6% sahaja. Okey, harga emas naik 10%, dah boleh untung 4%. Tapi kalau jenis nak guna sikit-sikit, contohnya untuk kecemasan atau nak rolling business, gold bar 50 gram lebih praktikal. Senang nak gadai dekat arah nu, dan kalau tiba-tiba perlukan RM25,000 sahaja, boleh jual 1 keping. Okay, simpanan emas boleh mula dengan belian terus atau guna account gap. Ikut mana yang lebih sesuai dengan bajet dan matlamat simpanan tuan-puan. Kalau nak mula simpan emas dengan Public Gold, saya boleh bantu dari A to Z. Urusan mudah, telus, dah ada bimbingan. Nak tahu lebih lanjut, just reply saja, okey? Saya guide sampai jadi.